Dah nak hari raya, nak cari baju raya. Jom ke hari-hari. Dulu setiap kali nak raya mesti ikut mak ayah pergi beli baju. Excited sampai tak boleh tidur. Sekarang giliran saya pula bawa anak-anak beli baju raya. Raya macam dulu, cuma kasih sayang tu tak pernah berubah. Yang ni untuk pakai pagi raya. Cantik kita sekeluarga pakai sedondol. Pilihlah yang mana abang dan dede suka, rayakan setahun sekali. Nampak cantik kan? Macam nak semua je. Baju raya anak ada sedondol dengan mak kita pun banyak pilihan ni. Songkok dewasa, songkok kanak-kanak pun banyak pilihan design. Baju Melayu budak dan dewasa ada jualan clearance stok harga dari RM5, RM10 dan RM25. Mami, yang kiri untuk pakai rumah terbuka, yang kanan untuk bergambar depan rumah. Pilihlah yang mana adik dan kakak suka. Kakak dan adik suka warna pink ni ya. Adik ambil baju Melayu pink untuk abang sekali. Kakak ambil ini warna tea blue dan yellow. Desain dan warna ni pun cantik. Memang rambah mata tengok koleksi baju raya tahun ni. Semua cantik dan bergaya macam dulu-dulu. Kakak, cuba yang ini. Warna lembut sikit, cantik untuk pagi raya. Dah berpasang-pasang dah kakak dan abang try baju. Dia cakap tak apa, ambil saja, rayakan setahun sekali. Dari kecil sampailah kita dewasa, tempat beli baju raya tu tetap sama. Kenangan tu pun tetap sama. Kemain seronok kakak dapat pilih baju raya pilihan dia. Abang pun kemain segak pakai baju Melayu dari hari-hari. Tada, kami sedondol bersama hari-hari di hari raya nanti. Ini baru berteraya, borong terus. Jangan lupa ya, bermula 21 bulan 2, pembelian 120 ke atas dapat free paket raya, dan pembelian 200 ke atas dapat free woven bag eksklusif. Raya macam dulu-dulu, hari-hari sentiasa di sisi. Cepat shopping di pusat pakaian hari-hari berkaitan dengan korang ya. Marilah pergi hari-hari, kami sudah, korang bila lagi.